Hari ini saya tunjukkan bagaimana daripada satu dahan pokok zaitun, kita boleh dapatkan 10 keratan zaitun untuk ditanam di mana-mana yang kita mahu. Saya akan tunjukkan semua teknik supaya anda tidak gagal dalam proses ini. Kalau anda berminat, teruskan menonton sebab saya akan terangkan semuanya, langkah demi langkah bagaimana anda perlu lakukan. Untuk mula, kita buang daun di bahagian bawah dan biarkan hanya 2 hingga 3 helai di bahagian atas. Kita buat potongan serong di bahagian bawah untuk menambah luas permukaan sentuhan dan menggalakkan pembentukan akar. Potongan secara menyerong ini meningkatkan penyerapan nutrien dan membolehkan akar berkembang dengan lebih baik. Langkah pertama, sapukan bahagian bawah dengan aloe vera segar yang membekalkan auksin semula jadi dan vitamin. Langkah kedua, taburkan serbuk kayu manis pada bahagian potongan untuk melindungi daripada kulat dan bakteria. Ini merangsang pertumbuhan akar dan mengelakkan jangkitan pada bahagian potongan. Medium tanaman mestilah berudara dan mudah mengalirkan air. Campuran tanah hitam yang diperkaya. Cucukkan keratan terus ke dalam tanah tanpa membuat lubang semuanya sekali. Pastikan keratan dipisahkan supaya setiap satu mendapat cahaya dan udara yang cukup. Selepas itu, kita akan tutup pasu dengan beg plastik putih atau luksina. Ini membantu mengekalkan kelembapan, mewujudkan kesan rumah hijau mini. Untuk melindungi keratan daripada kulat, kita sediakan 1 liter air dengan secubit kayu manis. Kacau hingga kayu manis larut sepenuhnya dan tapis menggunakan kain halus. Setiap 4 hari, buka beg plastik dan sembuhkan campuran ini perlahan-lahan ke atas keratan, meliputi semua daun dan pangkalnya. Ini bertindak sebagai pencegah semula jadi, mengelakkan kulat semasa keratan membentuk akar. Sekarang, siraman awal semasa menanam mestilah ringan. Selepas itu, rasa tanah dengan tangan dan angkat pasu untuk periksa kelembapan. Pastikan cahaya tidak langsung dan suhu stabil antara 20 hingga 30 darjah Celsius. Medium tanaman mesti sentiasa lembap tetapi jangan sampai bertakung air. Waktu terbaik untuk pembiakan ialah pada akhir musim bunga atau awal musim panas apabila getah pokok aktif dan keratan mempunyai peluang lebih tinggi untuk berakar. Jangan lupa juga untuk periksa setiap minggu supaya keratan kekal hijau dan tegap. Dan di sinilah kita akan nampak bermula dari minggu keempat lebih kurang, akar-akar pertama mula keluar. Apabila semua keratan dalam pasu induk sudah berakar, apa yang perlu kita buat hanyalah pindahkan mereka ke taman, ke pasu individu atau ke mana-mana tempat yang kita mahu. Anda dapat melihat betapa mudahnya untuk menyebarkan pokok zaitun anda hanya dengan satu dahan. Jika anda menikmati kaedah ini dan ingin mengetahui lebih banyak teknik seperti ini, langgan saluran ini dan jangan lupa aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas sebarang video kami yang akan datang. Jumpa lagi nanti.